Kan? Nak makan apa lah hari ni? Oh bang, Pak, cari apa tu bang? makanan ready made. Oh, cantik. Kembara food meal ni, adventure. Itu dia memang ready to eat punya lah ni. Nah ni kambing memang terbaik ni kambing. Oh boleh lah ambil yang ni lah. Yang ni berapa ringgit ni? Ni tak apalah aku belanja kau ni kali pertama kau beli di sini kan. Tolong menolong lah ni. Ya Allah. Bang nak tanya, air batu ada tak bang? Apa tu? Air batu. Air batu. Air ada. batu ada tu. Air batu kawan aku dulu tu. Jal. Air batu nak ada kalut lebu ni. Ada air batu 5 kutin satu tu. Dah 2 pack lagi tu. Oh, 2 pack RM1 lah kalau nak belinya. nak satu. Aku pergi ambil untuk kau lah. 5 kutin apa siut tu? Bang nak tanya bang, 5 kutin apa tu kutin? 5 kutin. Ini 5 kutin lah itu. 5 kutin. 50 sen lah. 50 50 sen lah. Okey. Macam nak masak ni ah? Macam mana nak masak ni eh? Masak kambing ni seharusnya menggunakan otak dan juga mata lah. Otak, saya tak ada otak bang. Mak saya selalu cakap macam tu. Sebab di belakang ni ada instruction. Baca dulu ni. Beli nak koyak dulu lah. Keluar dulu semua. Kau masukkan balik tau. Ni kembara food warmer ni. Macam tu je? Masuk dalam ni. Oh macam tu je? Macam mana lagi. Tak boleh cara lain lagi ni. Masukkan air biasa dia dalam ni. Simon kena baik-baik duduk ni. Berapa minit kita tunggu? Dah 7 sampai 10 minit saja. Oh 7. Kena guna otak lah kan. Otak kita baca dia. Betul lah tu, otak kena ada lah. Kalau ada manuk letak ni lagi padu ni. Manuk ni apa ayam? Manuk tu ayam lah. Oh tahu lah kau tahu lah bahasa Aceh ni kau tahu lah. Oh. Buat tuang dia lah ni. Panas-panas ni makan ni. Sempena perayaan kita ni baru habis ni hari raya ni. Kambing ni memang padu lah. Padu Saya beli saya nak makan ni bang. Dia seperti hujan panas lah. Dia hujan panas. Dia mula-mula dia hujan dulu. Lepas tu baru dia panas lah. Kalau habis ni saya yang panas ni bang. Saya tak tahulah macam tu macam mana tu. Tak tahu. Tentang kau ni kan memang